Ya. Dan seterusnya, saya juga ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada pengarah program ini, Ustaz Basil. Beliau dengan pasukannya. Ustaz Basil pada hari ini tidak dapat hadir bersama kerana ada urusan yang lebih penting di Melaka. Walau macam mana pun, beliaulah yang telah menggerakkan projek ini bersama rakan-rakannya ya, di Pusat Islam IPG KTB dan juga rakan-rakan ataupun di Jabatan Pendidikan, Jabatan Pengajian Islam dan juga siswa guru yang telah banyak membantu, untuk menjayakan program ini. Juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para penaja dan juga penderma yang telah banyak menyumbang bagi menjayakan program sebesar ini pada saya, ya, sebesar ini. Dan untuk makluman tuan-tuan, kita telah menerima seramai lebih kurang 450 orang peserta pada hari ini. 450 orang. Dewan ini tidak muat, maka kita letakkan selebihnya di dewan di sebelah sana. Dewan Kerbi namanya. Kita ada live stream. Ada live stream maknanya program ini dapat dilihat di Dewan Kerbi itu dan juga di seluruh dunia. Di seluruh dunia, kalau mereka membuka Pro Media punya Facebook yang merakam ini, kita sewa yang perakam-perakam ni bukan IPG punya, yang perakam-perakam ni video ini, tapi ialah syarikat Pro Media, dan kita uploadkan dalam Facebook. Dan sehari suntuk ni sesiapa yang boleh tengok Facebook daripada Pro Media akan nampak secara live, secara terus menerus. Tadi saya tengok dalam telefon saya, handset saya, cuba tengok, memang ada live stream. Live stream. Jadi kalau tuan-tuan ada anak-anak keluarga yang di rumah tak dapat tengok, nak tengok juga, suruh mereka buka Facebook Pro Media, maka dapatlah live ini. Kemungkinan tadi pengacara tidak menyampaikan pada mereka semua kot. Kesampaikan? Ada? Alhamdulillah. Maknanya semua akan dapat manfaat bagi program ini. Dan saya agak berbangga juga kepada semua tuan-tuan dan puan sekalian kerana program kita ini bukannya percuma. Program kita ini walaupun kecil tapi ia masih berbayar. Ini pada saya telah memulakan suatu anjakan paradigma pemikiran kita kerana selama ini daripada kecil sehinggalah ke sekolah rendah, menengah, masuk universiti, keluar, otak kita masih otak subsidi. Kita nak menuntut ilmu pun nak nanti orang bayar untuk kita. Nanti orang bayar baru kita menuntut ilmu. Ini otak subsidi. Daripada dulu lagi. Sekolah rendah percuma, masuk universiti nak ada beasiswa dan sebagainya. Sehingga kita nak menuntut ilmu pun nak ada kerajaan nak bagi duit, barulah kita nak menuntut ilmu. Jadi, tuan-tuan saya nampak semuanya sanggup bayar walaupun RM30 tapi tetap berbayar. Sedangkan kadang-kadang program percuma pun orang tak nak datang. Tapi tuan sanggup bayar. Dan ada yang datang daripada jauh, saya tahu daripada Kelantan ada, daripada Johor pun ada, datang. Dan mereka demi nak menjimat duit, mohon pada kita untuk tinggal di asrama pelajar. Asrama pelajar itu, tapi saya tak apalah. Walaupun di asrama, share berkongsi bilik air dan sebagainya. Okey, maknanya itulah niat kita betul untuk mencari ilmu. Kita tak kisah apa yang keistimewaan ataupun kemewahan yang ada. Yang kita hendak ialah mencari, menuntut ilmu. Alhamdulillah. Ini sudah ada suatu anjakan pemikiran dalam kalangan pemikiran kita untuk mencari ilmu. Dan pada hari ini, walaupun kita semua faham bahawa Dr. Rozaimi ini sudah dilabel. Ini masalah masyarakat kita. Masyarakat yang kurang ilmu, suka melabel Dr. Rozaimi ini. Malah ada sebuah negeri pun telah mengeluarkan surat bahawa menghalang Dr. Rozaimi untuk berceramah di negeri itu. Tetapi Alhamdulillah di Penang ini, walaupun pada peringkat awalnya, saya pun juga khawatir. Sebab saya pejabat awam, saya jadi pengarah di sini. Jadi kalau saya panggil Dr. Rozaimi, sudah pasti juga saya akan dipanggil oleh rektor saya di Cyberjaya dan juga Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia. Itu senario sebelum berlakunya program ini, Dr. Rozaimi. Jadi untuk mengelak pada itu, saya memang menggalakkan Dr. Rozaimi datang sini untuk memberi suatu pencambahan ilmu. Supaya kita terbuka minda dan kalau boleh kita berlapang dada dengan segala percanggahan atau perselisihan pendapat. Itu yang penting kerana IPG merupakan suatu institusi pengajian tinggi. Kerana kita mengeluarkan siswa berijazah. Bukannya siswa yang ada sijil tapi berijazah.
Jadi kita perlukan pensyarah-pensyarahnya dan juga siswa gurunya mesti berfikiran intelektual, berfikiran tinggi. Jadi kalau tidak mereka tidak disumbatkan dengan suatu sumber ilmu sahaja, maka akan jadi akan lahirnya suatu siswa yang jumud ataupun taksub kepada sesuatu disiplin ilmu. Itu yang saya tidak mau. Sebab itu saya menyokong penuh program ini, tetapi saya terpaksa mengambil risiko. Okey, dengan itu saya telah menghubungi Jabatan Mufti, mohon kebenaran. Mufti kata, okey, fine, okey, boleh Dr. Razami boleh, kan? Tak ada masalah, kan? Dan pada hari ini pun, pada awalnya pun Dr. Mufti Penang pun nak turun. Memang dia nak turun pada hari ini bersama Dr. Razami pada peringkat awalnya. Tetapi ada sebab tertentu dia tak dapat hadir kerana ada program lebih besar lagi di Kepala Batas pada hari ini. Dan Jabatan Mufti menghantar 4 orang wakil ni pada hari ini untuk merakamkan semua sekali. Okey, begitulah keadaannya. Dan selepas itu saya mohon kepada rektor saya di Cyberjaya, kata okey, fine, boleh terus dengan program. Itulah risiko yang saya hadapi untuk mengadakan program ini. Alhamdulillah, nampaknya program ini berjaya dan saya percaya semua yang ada pada hari ini boleh menilai ceramah Dr. Razami. Apakah yang disampaikannya itu, adakah ada kontroversi, ada konflik? Tuan-tuan boleh nilai sendiri ya. Mungkin dalam tempoh 6 jam tak cukup. Kalau rasanya tuan-tuan nak lagi, kita boleh anjurkan lagi. Kalau sekiranya nak lagi, saya dengan hati terbuka, kalau sekiranya dapat sambutan seperti ini, Dr. Razami pun setuju saya kata, kita boleh buat daurah kitab sifat solat Nabi advance. Ini basic. Ini advance. Kalau bersetuju. Okey, kalau bersetuju. Itu saya punya harapan. Saya pun tidak lagi mau banyak membuang masa kerana tuan-tuan pun dah selama ini 6 jam berada di sini. Dan tahniah sekali lagi kepada semua sekali kerana dapat menghabiskan program ini sehingga petang ini. Dan juga belum saya terlupa, sekali lagi saya ingin mengucapkan tahniah dan terima kasih kepada jawatankuasa pelaksana yang terdiri daripada Ustaz Basil dan rakan-rakannya. Dan juga sekali lagi saya ingin mengucapkan tahniah dan juga terima kasih kepada Jabatan Mufti yang telah menyokong program ini, dan para penaja dan juga penderma yang telah menderma khusus untuk program ini. Alhamdulillah. Juga saya ingin memohon ampun dan maaf sekiranya program ini mempunyai sebarang kelemahan dan kekurangan daripada pihak kami.